Assalamualaikum dan selamat sejahtera para pelajar. Apa khabar pada pagi ini? Baiklah, apa kata pada hari ini kita belajar satu topik yang penting iaitu berkaitan peribahasa. Jadi sebelum tu apa maksud peribahasa? Peribahasa ialah satu ayat kumpulan kata yang tetap susunannya dan mempunyai maksud tertentu dengan tujuan untuk memberi nasihat sebagai satu bentuk pengajaran, teguran, sindiran dan sebagainya. Jadi kita dapat lihat bagaimana masyarakat pada zaman dahulu menggunakan peribahasa untuk memberi nasihat, pengajaran, teguran dan sindiran secara berhemah. Dan peribahasa juga banyak digunakan dalam penulisan-penulisan karangan supaya apa yang kita tulis itu akan menjadi lebih menarik lagi. Jom kita belajar bersama-sama. Jom kita kenal pasti peribahasa yang terdapat dalam buku teks ini. Kita akan rujuk tema 6 hingga tema 8. Jadi para pelajar sila bersedia dengan buku teks bahasa Melayu tema 4 masing-masing. Baiklah, untuk permulaannya, para pelajar boleh buka halaman 74. Kita lihat tema 6 dunia pelancongan. Pelajar boleh baca petikan panggilan tahan ya. Baca sekali lalu sambil mengesan apakah peribahasa yang terdapat dalam petikan ini. Okey, betul. Yang pertama, hujan halau mentua yang bermaksud hujan sebentar saja. Yang kedua, kecil-kecil cili padi yang membawa maksud walaupun kecil tetapi bijak atau berani. Yang ketiga, kecil jangan disangka anak, besar jangan disangka bapa. Maksudnya, pengetahuan dan kelebihan itu tidak khusus pada orang-orang tua sahaja. Dan yang keempat, kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Maksudnya, sekiranya takut kepada risiko, jangan dekati bahaya. Seterusnya, pelajar boleh buka halaman 75, sambungan daripada kisah panggilan tahan tadi. Jadi, pelajar boleh baca dan kenal pasti di manakah peribahasa yang terdapat dalam petikan ini. Ya, betul. Tak akan lari gunung dikejar, yang bermaksud membuat sesuatu kerja biarlah dengan cermat dan berhati-hati. Kita tak perlu tergopoh-gapah ataupun kelang kabut untuk menyelesaikan sesuatu kerja supaya kerja yang kita hasilkan nanti lebih sempurna. Seterusnya, pelajar boleh buka halaman 77. Masih lagi tema yang sama, dunia pelancongan. Telah diberi 3 peribahasa. Jadi, kita bincang apakah maksud peribahasa-peribahasa yang dinyatakan. Yang pertama, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Lebih baik negeri sendiri. Maksudnya, walau bagaimanapun kelebihan di negara orang, tetapi negeri sendiri lebih baik. Yang kedua, jauh hari saja yang mengenal manikam. Maksudnya, orang yang bijaksana juga yang mengetahui keelokan ilmu. Dan yang ketiga, indah kabar daripada rupa. Maksudnya, perkabaran sesuatu perkara yang dilebih-lebihkan. Sebagai contoh, dalam promosi tempat pelancongan digambarkan semuanya elok-elok belaka. Tetapi apabila kita pergi, tidak seperti apa yang digambarkan. Itu dikatakan indah kabar daripada rupa. Baiklah, seterusnya pelajar boleh buka halaman 82 dan lihat komik peribahasa yang disediakan. Jadi, pelajar dikendaki melengkapkan dialog dengan peribahasa yang sesuai. Dan pilihan peribahasa juga telah disediakan. Jadi, di sini cikgu akan berikan maksud peribahasa yang dinyatakan ya. Yang pertama, bapa boreh anak rintik. Maksudnya, anak itu mengikut kelakuan dan lain-lain sikap orang tuanya. Ataupun anak menurut baka, kelakuan dan lain-lain sikap daripada bapanya. Yang kedua, tak tumbuh, tak melata, tak sungguh orang tak kata. Maksudnya, orang yang mengatakan tentang suatu perkara itu tentulah ada sebabnya. Yang ketiga,
Kera mendapat bunga. Maksudnya seseorang yang tidak tahu menilai pemberian orang lain ataupun tidak tahu menghargai pemberian orang lain. Yang keempat, lain hulu lain parang, lain dahulu lain sekarang. Maksudnya perbezaan zaman berubah mengikut peredaran masa. Yang ini sama seperti peribahasa sekali air bah, sekali pantai berubah. Maksudnya berlaku peredaran zaman mengikut peredaran masa. Dan yang keempat, bagaimana acuan, begitulah kuihnya. Maksudnya, seseorang anak itu akan mengikut perangai bapa atau ibunya. Jadi, bila dah tahu maksud, pelajar bolehlah melengkapkan peribahasa di dalam dialog-dialog yang diberikan. Okay, seterusnya di halaman 83 terdapat peribahasa sambil menyelam minum air yang membawa maksud sesekali melakukan pekerjaan 2-3 maksud tercapai. Baiklah, seterusnya masih lagi dunia pelancongan dengan tajuk faedah melancong. Ini mungkin para pelajar dikendaki menulis sebuah karangan tentang faedah melancong. Jadi bila kita tulis karangan, kita mesti selitkan peribahasa supaya karangan kita lebih menarik. Jadi apakah peribahasa yang terdapat dalam isi untuk faedah melancong ini? Yang pertama, jauh berjalan luas pandangan yang memberi maksud jika kita banyak merantau, banyaklah perkara yang kita ketahui. Dan yang kedua, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, lebih baik negeri sendiri. Tadi pun dah ada kan? Maksudnya, walau bagaimanapun kelebihan di negara orang, tetap negeri sendiri lebih baik. Seterusnya, pelajar boleh buka halaman 88, masih tema ketujuh, demi kedamaian. Dan kita lihat petikan kes penipuan Makau ya. Jadi memang betul dalam zaman dunia cyber ini, banyak kes-kes penipuan telah berlaku lah, termasuklah kes penipuan Makau ataupun sekarang ni dikenali sebagai scammer, yang mana ramai mangsa terutamanya golongan wanita yang kerugian beribu-ribu ataupun beratus-ratus ringgit ya kerana terpedaya dalam skim penipuan Makau ini. Jadi, di manakah peribahasa yang terdapat dalam petikan ini? Okey, betul ya. Sepandai-pandai tupai melompat, sekali akan gawal juga. Maksudnya, sepandai-pandai orang, sekali akan salah juga perbuatannya. Jadi, peribahasa ni lebih kurang sama dengan sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Yang membawa maksud, sepandai-pandai seseorang melakukan sesuatu pekerjaan, sesekali akan tersilap juga. Okey, seterusnya kita pergi kepada halaman 90 dengan temanya demi kedamaian dengan tajuknya menghidu bahaya. Jadi terdapat beberapa peribahasa terdalam petikan ini. Jadi para pelajar boleh baca sekali lalu sambil mengesan apakah peribahasa yang terdapat dalam petikan ini. Okey, baiklah, yang pertama memang dah dinyatakan bagai itik mendapat air. Maksudnya kegembiraan yang amat sangat kerana beroleh sesuatu yang disukai. Yang kedua, kalau tidak berada-ada, takkan tempur bersarang rendah. Maksudnya tentu ada sebabnya, atau jika ada sesuatu yang tersembunyi, maka terjadi sesuatu hal atau perkara. Yang ketiga, kalau tiada angin bertiup, masakan pokok bergoyang. Okey, maksudnya tentu ada sebabnya maka terjadi sesuatu hal atau perkara. Yang keempat, air tenang jangan disangka tiada buaya. Maksudnya orang yang pendiam jangan disangka bodoh atau penakut atau tidak berbahaya. Baiklah, seterusnya masih tema yang sama demi kedamaian. Okay, dalam petikan ini terdapat satu simpulan bahasa. Jadi para pelajar boleh baca sekali lalu dan cuba kesan apakah peribahasa yang terdapat dalam petikan ini.
bagi bagus ya, iaitu anak buah, yang membawa maksud orang yang termasuk dalam sesuatu keluarga atau orang yang termasuk dalam sesuatu pasukan atau pekerja di bawah jagaan kita. Itu dinamakan anak buah. Okey, baik. Seterusnya, okey, di halaman 99, okey, pelajar diberi latihan ya. Bina ayat menggunakan peribahasa di bawah bagi menjelaskan maksudnya. Jadi, para pelajar kena bina ayat yang gramatislah berdasarkan peribahasa yang diberikan. Jadi, di sini cikgu berikan maksud peribahasa tersebutlah supaya para pelajar boleh membina ayat dengan mudah. Yang pertama, seperti telur di hujung tanduk. Maksudnya, dalam keadaan bahaya atau serba sulit. Yang kedua, sambil menyelam minum air. Seperti tadi dah dinyatakan, sekali melakukan pekerjaan, 2-3 maksud tercapai. Jadi pelajar dah tahu maksud, bolehlah pelajar bina ayat yang gramatis. Okay, seterusnya kita beralih kepada tema 8 dalam lipatan kenangan. Okay, cuba rujuk halaman 106. Okay, ada 4 peribahasa. Yang pertama, titik hitam. Maksudnya sejarah atau perkara buruk yang pernah berlaku. Yang kedua, pisang tidak akan berbuah 2 kali. Maksudnya, sekali merugi ataupun sekali kerugian atau tertipu dan sebagainya, tentu jera dan berhati-hati. Okay. Yang ketiga, yang baik dijadikan teladan, yang buruk dijadikan sepadan. Maksudnya, contohi sesuatu yang baik tetapi jauhkan daripada sesuatu yang buruk. Ini memang kita perlu amalkan dalam kehidupan kita. Yang baik dijadikan teladan, yang buruk dijadikan sepadan. Dan yang keempat, sesat di hujung jalan, balik ke pangkal jalan. Maksudnya, jika kita terlanjur dalam melakukan sesuatu perbuatan, eloklah kita menginsafinya dengan segera. Ini juga penting dalam kehidupan. Jika kita melakukan kesalahan, cepat-cepat insaf ya, supaya kita tidak berterusan melakukan kesalahan. Okey, seterusnya kita pergi kepada halaman 112. Masih lagi tema 8 dalam lipatan kenangan. Dengan tajuknya, Alah Mak Kahwinkan Aku. Okey. Dalam petikan ini mengisahkan bagaimana Tahir mengalami dilema untuk memenuhi kehendak ibunya supaya dia berkahwin mengikut cara tradisi Melayu lah, dengan berbaju songket, berbunga telur, okay, dan juga berkompang. Tetapi Tahir dan tunangnya berhajat untuk melakukan majlis seperti gaya Inggeris moden. Jadi, para pelajar boleh baca petikan ini dan cuba kenal pasti apakah simpulan bahasa yang terdapat dalam petikan ini. Okey, betul. Mata air. Ini maksudnya orang kesayangan atau kekasih. Baiklah. Masih sambungan cerita tadi. Kita buka kepada halaman 113 tentang dilema Tahir ini. Jadi, apakah simpulan bahasa yang terdapat dalam petikan ini? Betul, jalan tengah. Maksudnya, mengambil keputusan yang tidak berat sebelah. Jadi, betul lah kalau kita nak buat keputusan, kita mesti membuat pertimbangan yang wajar ya, supaya apa yang kita buat itu memberikan keadilan ya bagi mana-mana pihak. Terima kasih kerana sudi menonton video pendidikan ini. Jadi, jangan lupa ya untuk like, share dan juga subscribe sebagai tanda sokongan supaya cikgu akan lebih bersemangat untuk menghasilkan video PDPC yang lebih menarik lagi. Terima kasih.